Ini surah yang saya pilih. Ini surah yang saya pilih. Okey. Adakah surah awak tu 10 juzuk yang terawal? 10 juzuk yang 1 terawal. sampai 10. Tak. Oh tidak. Bukan. Okey. Baik. Adakah surah Anta tu daripada juzuk yang terakhir? 21 hingga 30. Naam. Okey. Adakah surah Anta tu 10 juzuk terakhir? Tak. Okey. Baik. Adakah surah itu kisah Nabi? Tak. Okey. Adakah surah Anta nama Nabi? Tak. Oh tak. Bukan. Okey, baik. Surah Anta tu adakah adakah tema dia tentang Yaumul Qiyamah? Allah. La. Okey. Adakah surah tu, surah Anta tu ada beberapa ayat yang sama diulang? Ayat ni ulang. Mutasyabihat. Mutasyabihat. Contoh. Tak ada. 5 ke 6 kali. Oh, dalam surah tu. Tak ada. Oh tak ada. Tak ada. Baik. Ya. Adakah surah Anta dalam juzuk yang 5 terakhir? Betul. Okey. Naam. Adakah surah Anta biasa orang guna untuk nama orang? Yes. Ada juga. Ada. Okey, nice. Adakah surah yang Anta terfikir itu ada ayat yang mengulang-ulang dalam satu surah tu? Tak. Tak ada. Okey. Adakah surah yang Anta fikir itu adalah dia bermaksud pembeza? Salah satu nama Al-Quran? Tak, bukan. Oh bukan? Bukan. Okey. Bukan salah satu nama Al-Quran. Yes. Baik. Saya ni. Adakah surah Anta surah yang selalu dengar? Selalu sangat. Masyhur sangat. Sangat masyhur. Subhanallah. Okey, adakah surah Anta nama wanita? Yes. Okey. Adakah surah Anta I can guess. Suratul Mulk? La. Oh no, okey. Surah Anta adalah surah Maryam. Alhamdulillah. Betul. Okay. Surah Anta Very very masyhur. dalam juz Ammah. Yes. Juz Suratul Naba. La. Suratul Nas. La. Adakah surah Anta surah lazim? Naam. Oh, Duha. La. Must memorize it. Yes. Must memorize. Al-Ikhlas. La. La. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik.